Kak Yo. Ada ting, ada air, menu gapo Kak Yo? Kita nak buat air bakar ting. Keting bakar air, tak tahulah. Kai opip mudah-mudah panggil deh. Ni Kak Yo, air cedek dah ni. Allah, saya kobak sini. Ha ni, mula-mula ni kita mai perak air dulu Kak Yo deh. Lepas tu kita pergi pingat api deh untuk nak bakar tagi ni. Ha kita nak perak tu lebih kurang sejam Kak Yo. Mari. Cedek kakah dia dululah. Ha ting pun baru molek tengok sinar lek dalam ni ha. Ha tu dia. Ni, beheh hok nak mak tak apa kara li, masuk serah deh. Akar tumbar, bawang putih, lepas tu kunyit Kak Yo. Lepas tu lada benar lah. Lepas tu kita nak masuk sos tirai, cicak hitam sikit, cicak bukit sikit gitu yalah. Mula-mula ni mari tumbuk lah Kak Yo. Tumbuk serah, tumbuk kunyit. Ha, Kak Yo nak pakai serbuk kunyit pun boleh juga. Alah, barang banyak weh hari ni. Ha. Ni, hiri serah Kak Yo. Ni. Pakai boleh seputung deh. Kena resipi demo perak dengan samkle. 3 beradik tu ya. Tapi kita nak masuk serah dengan kunyit. Boleh seputung pada berah je. Ha tu. Kunyit Kak Yo. Alah, kunyit pun. Anak kunyit ni ha, halus dah. Bawang putih. Lepas tu akar tumbar. Soy sikit. Kena halia demo boh juga. Tu. Kita nak masuk garam lah sikit. Sikit yo. Lagi nak masuk air cicak lagi. Okey, tumbuk hot ni dulu. Ah, lupa. Lada hitam. Alah, buat anak tiri dah lupa boleh. Ha, tu dia. Oh, lopak dah. Gede molek lah buat ada ting. Bosek demo buat alih lu. Gege yo. Duk decok buat dah. Ya tak boleh duk kali 2 ni. Kalau duk kali ya buah. Bosek deh. Ni Kak Yo, siapa ada masalah muka jawab, muka jagat pakai set dinas ni Kak Yo. Dia ada krim tengah hari, krim malam, lepas tu sabun dia. Lepas tu krim kunyit, lepas tu seram dia. Siapa ada masalah muka jawab, muka jagat kena pakai dinas Kak Yo. Lumak dah. Mari gawat air. Allah, agak molek ha. Mari kita buh sos tirai. Tu. Sos tirai sudah, cicak bukit. Nah, dibuat agak-agak gitu Kak Yo. Cicak hitam sikit. Ha ni cicak cair. Ni. Siiu kau. Siiu dam. Ha ni. Cicak hitam ni. Kita nak ui gari warna hitam sikit deh. Lepas tu ni Kak Yo, ni serenya kita nak masuk juga sikit. Gula Thai ni. Turun ge. Yang ni banyak sangat, nak makan manis. Pung rot. Allah, lajak. Kak Yo kejut dah tu. Lepas tu turun kakah dia ni. Ha, tu. Minyak masak kita nak turun juga sikit. Trek deh. Kulit lah. Ha ni, comor dia sikit. Seluk le perut tek Kak Yo. Ni, gonyoh ta belakang katik, sepa dia sikit. Ha, sekrap. Nak uya sero deh. Ha ni, perak lama lebih molek Kak Yo deh. 2-3 jam. Tapi kita nak mak sejam yo. Nak perak sejam yo Kak Yo. Ha ni. Dia kalau lama yo kau serah. Lama sikit. Ni, dah ada perut ni. Ha tu dia. Kalau nak perak semalam Kak Yo berplastik, lepas tu boleh peti. Ha, tidak tu kalau duk mak lek luar gini yo bau. Ni, busuk air. Tu. Ha, kena kilas siku tak apa deh. Kena resipi demo tak masuk serah Kak Yo. Hok tu ikutlah deh. Masing-masing buatlah hok tu. Tak ada kena, tak ada salah Kak Yo. Ikut suka hok tu deh. Nak belah dada ni pun boleh, nak wisera deh. Tapi Kak Sali kata buat gini lah molek deh. Supaya ngah hok kedai. Ya tak belah dada Kak Yo. Oh. Tengok ni banyak gi kakah tu. Dek bawah. Ha ni, lomo-lomo, seluk le perut. Kau lewat tiok yo. Okey, perak tok situ lebih kurang sejam Kak Yo. Lepas tu kita kau mari bakar deh. Sama taruh nanti air serah Kak Yo, mari kita buat nyicoh dia dulu. Kita nak buat seafood merah deh. Ha ni. Hok tu ikut sukalah Kak Yo nak makan dengan cel pun boleh deh. Nak makan dengan seafood hijau, seafood merah ikut sukalah hok tu. Turun bawang, turun lada. Lepas tu ni serenya Kak Yo. Tu kita pakai manis dengan nisel lah. Ha, kasih saya molek Tak saya turun pada sudu. Turun dah. Okey ni, turun air kicap sikit. Wah.
Lepas tu akar tumbal ni, akar tak ada dah, ambil perak dah. Pahung badan ni. Ni kita buh pahung je sikit. Perah gi. Lepas tu asal 5 kak yo. Perah gi. Asal 5 masuk boleh 3 teh. Kalau nak masak lagi ikut suka lah tu, nak 10 teh pun tak apa. Duk dinyicoh deh, buat nyicoh banyak kena pakai banyak sikit. Tu dia. Allah jetak. Ni, kena pakai reng sikit ni. Asal 5 baru kak yo. Kulit keras sikit. Tu dia. Allah. Tu. Perah naye. Tu. Tu dia. Lepas tu kita nak buat aji sikit. Sikit je. Ni sikit air. Air kosong ni lah. Okey, blend selalu dah. Nampak set belah-belah dah. Boleh dah ni. Turun le makuk. Tu. Set belah-belah dah kak yo. Tengok ni. Lepas tu hiridang tumbal lah sikit. Soy deh. Untuk lepas gitulah deh. Perah gi. Tu dia. Ni, namcim kita. Nanti bakar air dah lah kak yo. Cukup masa kita pergi bakar selalu. Masa tak. Cukup masa dah kak yo. Mari kita bakar air deh. Hari ni kita nak bakar dengan goni kak yo. Ni nak perlu air atas tu deh. Tapi kalau kak yo tak ada goni, boleh pakai jebur deh. Pakai jebur kaca, letak atas pinggir besi, lepas tu buah air dalam pinggir deh. Dalam jebur pun kena buah air juga kak yo. Lepas tu perlu air sekuk situ deh. Ambil pergi bakar kak yo. Tapi hari ni kita ada goni. Mudah lah hari ni. Tu dia. Gori bekas ni. Tak ada biasa buat lagi ni. Mari. Tu. Puap gi. Tu. Air pun besar molek kat yo. Silo yo masuk le bekas sikit. Ni. Lomo-lomo sikit gi deh. Hok tak serah di mana. Ni. Ni, betul kulit yo ni kita cocok-cocok sikit bekakah. Tu. Tu dia. Ni. Seluk-seluk sikit. Puap. Tu. Lomo-lomo, mani-mani. Akik tak atas ni. Tu. Lepas tu kita nak tuang air. Tuang air. Tu. Kena dapur dah kak yo. Tak apalah, mari sekut dengan ting. Air pun ngejebur tak apa kak yo, dengan cetong payuh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Okey ni. Tu, sekut tak situ deh. Boleh 15 minit kita kau buka tengok. Nak mokeh hangit deh, tak boleh galik juga kak yo. Tak sama banyak ni, kesok ni sikit. Ni setar ni ting panas dah ni. Cukup 15 minit dah kak yo. Mai buka tengok deh, takut ke air kering. Tu kak yo, tak masuk lagi tu. Ni, kita takut air le makuk yo tu kering kak yo. Mai kita tambah air sikit. Dia kering hangit, temuh kak yo. Tu. Boleh tengah je lagi, boleh jadi masak. Okey, buka tengok rai-rai gitu, katuk klik. Tapi nampak awal-awal merah dah tu. Tapi nak garing lagi, nak masak lagi deh. Cukup dulu. Tu. Kena cari juga ni. Dapur kita hala. Ni kita bakar lebih kurang 40 minit dah kak yo. Ni, akik tengok. Tu, masak dah kak yo. Ni, ada makuk gini molek lah kak yo. Kita bakar lah ni deh. Air yo tak titik, minyak yo tak titik turun dalam dapur deh. Yo tak nyala kak yo. Masak dah boleh akik kak yo. Kata-kata ni nak akik lagu mana ni? Kita kena sauk ni. Jadi besi ni. Kau nak buat. Alah. Kena kilas siku dulu. Tu dia. Tu. Okey kak yo. Ni. Tok sini dulu. Kau nak ambil bekas so lagi ni. Alah, tagi guling pating kok tu. Okey kak yo, ni. Tu dia.
Aye Kak Yo. Ni, aye tak musing tapi tak pening Kak Yo. Oh. Aye bakar ni Kak Yo. Ni. Letak sini. Ha, tu ya berguling molek. Oh, nampak serah kakah molek ni Kak Yo. Weh Kak Yo bersih ni. Ha, tu. Ni, boleh dah kita letak dengan seafood dia ni lah. Ni. Dengan seafood merah ni Kak Yo. Belagu molek Kak Yo. Hari pakai sedapur ni yo Kak Yo. Penuh ni deh. Tak ada kena tambah gapo li. Padai bo molek dengan air masak. Mari try Kak Yo. Ni, air bakar ting Kak Yo. Puap ni. Ha, tu kita ambil poho sikit. Tu, cam-cam ni Kak Yo. Ni, oh panas-panas molek ni. Rak seafood. Wah, ge. Tu, cam-cam molek ni. Ni, bismillah. Sedap Kak Yo, lembut molek. Tengok ni lokoh ni dengan tulen ni Kak Yo. Tu tengok tu. Oh. Makan air dengan seafood merah ni. Oh, nyakut molek. Pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo.